Menteri Pengangkutan yang suka sangat jual nombor plate ni, kau dengar sini. Orang sekarang tengah mempertikaikan kenapa driver yang ada rekod jenayah lampau pun semua ni, yang memandu tu lepas tu melompat keluar daripada lori tersebut, itu yang orang marah sekarang ni. Kan orang nak tanya kenapa dia lompat, orang bengang. Patutnya kau sebagai Menteri Pengangkutan, kau siasat mana company dia pun semua, kau hanjut cukup-cukup company dia supaya jadi pengajaran kepada company lain. Jangan gajikan kepada pemandu-pemandu tak bertanggungjawab, kena pula ada jenayah-jenayah lampau dalam rekod dia semua. Patut itu kau tujukan. Bukannya kau sibuk kan, kau nak kata pula pasal tak pakai baby seat tu apa semua, budak tu meninggal apa semua. Itu kita tahulah. Tapi bukan ini masanya kau nak cerita pasal benda ni. Kau terang-terang kau fokuskan kepada ni pemandu-pemandu kat luar sana, lori yang kau tak bertanggungjawab, yang tak beretika tu. Itu sepatutnya dah company-company yang menggajikan orang apa mereka-mereka ni semua ni. Terutamanya company-company besar ni, kau tahu tak? Diorang ni kalau dah besar, lagi besar kabel dia, lagi susah nak ada tindakan. Jadi itu yang patut kau tujukan. Bukannya kau nak cari orang kata alasan ringan, kursi baby tu menyebabkan baby tu meninggal. Engkau ni betul-betul menteri yang betul-betul tak boleh pakai ke apa kau ni? Kau jaga rakyat, bukan kau jaga benda-benda bangang macam ni.